Terdapat satu ancaman tersembunyi di dalam tanah yang mampu memusnahkan kebun sawit anda tanpa sebarang amaran awal. Kekal bersama kami jika anda berminat untuk mengetahui cara mengelakkan kerugian besar ini, kerana di hujung sesi ini kami akan mendedahkan satu teknologi cahaya baharu yang luar biasa untuk melindungi kebun anda. Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan peladangan yang lebih baik di Malaysia. Hai dan salam sejahtera kepada semua pekebun sawit yang sedang mendengar. Hari ini kita nak kupas satu topik yang agak kritikal. Sebagai penasihat lapangan yang selalu berada di kebun bersama anda semua, saya tahu anda dah faham sangat selok-belok pengurusan ladang ni kan? Betul tu. Isu-isu operasi harian macam masalah agronomi biasa tu dah jadi makanan ruji pekebun kita. Tapi perbincangan kita kali ini bukan pasal masalah yang biasa tu. Mari kita bincangkan satu kajian baharu yang diterbitkan pada tahun 2025 dalam jurnal Plant Pathology. Ya, memandangkan kita sekarang berada pada tahun 2026, kajian ni baru berusia 1 tahun. Jadi datanya masih sangat segar dan amarannya mendesak. Walaupun kajian ni asalnya memfokuskan kepada ladang di benua Afrika dan Amerika Selatan, ia bawa amaran yang sangat kritikal dan relevan untuk ekosistem perladangan kita di Malaysia. Penyakit ni memang belum sampai ke Asia Tenggara dan objektif kita hari ini adalah untuk pastikan ia kekal macam tu di kebun anda. Tepat sekali. Jurnal ni menyorot kembali betapa rapuhnya biosecurity rentas benua. Tumpuan utamanya adalah ancaman penyakit layu vaskular yang berpunca daripada patogen bawaan tanah. Nama saintifiknya adalah Fusarium oxysporum fsp.elaidis, FOE. Maksudnya dari sudut mikrobiologi lapangan, cara patogen FO ni beroperasi cukup merisaukan kan? Sangat merisaukan. Ia mampu wujud di dalam tanah dalam keadaan dormant atau tidur. Ia bertahan melalui bentuk chlamydospor yang sangat lasak. Tapi dia tak aktif secara rawak, betul tak? Betul. Ia cuma akan bangun bila ia dapat mengesan profil kimia spesifik. Maksud saya, ekstrudat atau lelehan cecair yang dikeluarkan oleh akar kelapa sawit yang sedang aktif membesar. Mekanisme pengesanan tu memang spesifik sangatlah, seolah-olah ia memang tunggu mangsa yang tepat. Tapi adakah patogen ni perlukan kecederaan fizikal yang besar pada sistem akar untuk masuk? Tak perlu pun. Itu yang buatkan FO ni sangat efisien. Ya ke? Selalunya isu bawaan tanah perlukan luka dari cangkul atau perosak untuk bermula kan? Kebiasaannya, ya. Tapi FO ni boleh menyelinap masuk melalui liang semula jadi pada pangkal akar baharu yang sedang memanjang tu. Maksudnya kalau ada luka? Kalau ada luka kecil pada tisu korteks akar, proses jangkitan tu menjadi jauh lebih cepat. Bahaya sungguh. Jadi, sebaik sahaja ia melepasi halangan luar akar tu, patogen ni akan terus menyasarkan penguasaan ke atas sistem vaskular pokok. Tepat sekali. Dan bila ini berlaku, ada satu realiti biologi yang agak tragis. Pokok kelapa sawit kita ni ada sistem imuniti dia sendiri. Bila sel pokok kesan hifakulat FOE di dalam saluran vaskular, ia akan mencetuskan tindak balas pertahanan serta-merta. Pokok akan hasilkan halangan fizikal macam tilosis dan rembesan gam kan untuk tutup saluran yang terjejas tu? Ya, tujuannya untuk kurung koloni patogen tu daripada terus merebak ke bahagian atas pokok. Tapi ironinya, mekanisme pertahanan inilah yang akhirnya bawa maut kepada pokok tu sendiri. Strategi pokok tu ibarat bakal jabatan untuk halang musuh. Tapi akhirnya, dia sendiri terperangkap di pulau tanpa bekalan air dan makanan. Betul. Bila terlalu banyak saluran vaskular disekat oleh gam dan tilosis tadi, aliran air terjejas teruk. Dalam masa yang sama, patogen FO terus hasilkan enzim yang menghakis dinding sel pembuluh. Pokok tu pada dasarnya mati kehausan dari dalam. Tak kira berapa lebat hujan turun kat ladang anda. Ini bawa kita kepada simptom di lapangan. Berdasarkan pengalaman anda, apa petunjuk visual pertama serangan FO ni? Sebab kalau dehidrasi, selalunya daun akan layu biasa saja. Pemantauan visual untuk FO ni kena teliti sikit. Ia muncul dalam 2 corak utama, iaitu kronik dan akut. Untuk fasa kronik, anda akan mula nampak daun bertukar menjadi kuning dari hujung ke pangkal.
Ini yang selalu dirujuk sebagai simptom pelepah lemon tu kan? Ia pelepah lemon sebab warnanya kekuningan terang. Lama-kelamaan pelepah muda menjadi pendek dan pelepah tua akan kering. Bila tengok daun kuning macam pelepah lemon tu, naluri pertama pekebun selalunya akan kaitkan dengan masalah kekurangan nutrien dalam tanah. Sekadar tambahan, ujian tanah untuk keasidan dan nutrien itu penting dan ujian daun juga perlu dilakukan bila sesuai. Ini dapat memastikan simptom pokok kuning yang anda lihat adalah disebabkan kekurangan baja dan bukannya serangan penyakit yang mematikan. Persetujuan penuh dari saya. Ujian tu penting untuk pastikan diagnosis. Tapi yang buatkan jurnal ni mencemaskan adalah bila ia ceritakan tentang serangan fasa akut. Fasa akut ni tak tunggu bertahun-tahun kan? Tak. Ada kes akut di mana pokok boleh mati berdiri dalam masa 2 hingga 3 bulan sahaja. Segala daun jadi kering dan rapuh dengan sangat pantas. Pelepah tu pula kering tegak mematah ditiup angin. Ngeri betul fasa akut tu. Dari segi impak hasil, macam mana? Di kawasan terjejas seperti di Ghana, purata hasil ladang merudum daripada 6.5 tan per hektar kepada 5.4 tan per hektar. Malah ada ladang yang hilang sehingga 50% hasil bagi pokok muda. Purata jatuh daripada 6.5 tan per hektar kepada 5.4 tan per hektar ni besar tau. Hilang sampai 50% hasil bagi pokok muda ni memang bencana ekonomi bagi pekebun kecil kita. Betul, ia menghapuskan pelaburan yang baru nak beri pulangan. Memang satu tamparan yang kita tak sanggup tanggung. Sebelum kita masuk ke bahagian nasihat praktikal untuk elak perkara ni, ada satu perkara penting. Silakan. Nota ringkas. Beritahu kami dalam ruangan komen topik kelapa sawit apa yang anda mahu selepas ini supaya kami buat episod ikut keperluan anda. Sila langgan saluran YouTube kami jika anda belum langgan, tekan suka dan tulis komen. Ini membantu saluran YouTube kami supaya kami terus menukar artikel saintifik kelapa sawit kepada bahasa yang mudah difahami dan senang dihadam. Baik, menyambung kembali perbincangan kita. Macam mana kita nak jadikan dapatan ini sebagai arahan untuk konteks Malaysia? Vektor utama patogen 4 membiak, malangnya, adalah melalui amalan agriculture kita sendiri. Perkara pertama, awas anak benih pasaran gelap. Iya, 4 tersebar pantas melalui benih yang tercemah. Arahan untuk pekebun sangat jelas. Jangan sesekali membeli anak benih dari nursery yang tidak sah atau pasaran gelap. Pastikan anda hanya dapatkan anak benih yang disahkan dan ada rekod kebersihan penyakit yang jelas. Jimat sikit masa beli anak pokok tapi merana berpenuh tahun, tak baloi lah. Selain bahan tanaman, pengurusan sisa dan alat ladang juga kritikal. Patogen ni boleh berpindah melalui sisa pokok, tanah pada tayar traktor, malah alat tuai macam sabit dan pahat. Jadinya, kita kena amalkan kebersihan ladang. Basuh sikit tayar traktor atau boot pekerja tu sebelum masuk ke blok baharu. Dan ada satu amalan penampan fizikal. Jika ada pokok mati teruk akibat serangan penyakit ni, jangan tanam pokok baharu terlalu dekat dengan tunggul lama. Berapa jarak selamat tu? Kurang dari 2 meter dilarang sama sekali. Jarak ini penting sebab sisa akar lama mungkin sedang membusuk dan jadi sarang fumi biak. Tapi ada berita baik dari kajian ini untuk persekitaran tanah kita kan? Ada. Kajian dapati tanah di Malaysia mempunyai ciri mikrob yang secara semula jadi mampu melawan dan menekan patogen 4 ini berbanding tanah yang disteril. Menekan patogen tu satu kelebihan besar untuk kita. Arahan penting di sini, jaga kesihatan mikrob tanah anda. Elakkan penggunaan bahan kimia secara berlebihan yang boleh bunuh mikrob baik di dalam tanah tu. Betul. Ekosistem pertahanan semula jadi itu benteng kita. Selain tanah, jurnal ni juga bawa perbincangan mengejutkan di hujung kajian. Ini pendedahan janji dari awal episod tadi. Teknologi masa depan untuk basmi 4 pada debunga sawit tanpa merosakkannya. Ya, saintis kini menggunakan sinaran ultra ungu UV berintensiti tinggi untuk membasmi kuman 4 pada debunga sawit. Dos ultra ungu UV ni dikalibrasi dengan sangat tepat kan? Tepat sekali. Tenaga dari cahaya UV ni akan terus rosakkan DNA patogen tu, jadikan ia mandul. Peratusan pembersihan sempurna tanpa cacatkan kesuburan debunga sawit itu sendiri. Menakjubkan. Teknologi baharu ni berserta penggunaan drone dan kecerdasan buatan AI pemantauan kesihatan dari udara bakal menjadi perisai utama pekebun pada masa depan. Kecerdasan buatan AI dah mula ubah cara kita urus ladang. Drone kesan tekanan pada pokok jauh lebih awal sebelum mata kita nampak daun tu guling.
Berkenaan kecerdasan buatan AI ni, ia bukan lagi untuk syarikat estet gergasi saja. Pekebun boleh daftar di cropdrive.ai. AI membimbing pembajaan dan kesihatan tanah langkah demi langkah. Sangat mudah. Pembantu Maya bernama Palmira sedia membantu bila ada soalan, tak kira masa. Platform AI ni dibina oleh pasukan antarabangsa khas untuk pekebun kecil Malaysia, menjadikannya unik di dunia dengan kos jauh lebih rendah daripada mengupah perunding pertanian. Dan CropDrive sangat membantu dalam menafsirkan keputusan ujian makmal tanah atau daun anda. Jadi kami galakkan anda untuk sertai ratusan pekebun kecil Malaysia yang sudah guna CropDrive untuk naikkan pendapatan dan turunkan kos pengurusan. Betul. Untuk tindakan esok, minta pekebun periksa resit atau sumber anak pokok yang baru ditanam dan segera daftar platform AI itu untuk rujukan kesihatan ladang. Bila kita bincang tentang semua penemuan ni, dari drone, teknologi cahaya sampai ke AI, adakah identiti kita sebagai pekebun tradisional yang pegang tanah setiap hari akan berubah nanti? Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Pastinya, lanskap pertanian kita sedang beralih ke arah yang lebih canggih dan efisien. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.